Hello guys, selamat pagi ya. Lama juga tak buat video. Berapa hari lepas saya ada nampak satu bunga putih. Lepas tu sampailah berbuah ya. Okey, inilah buah dia. Inilah buah dia. Korang kenal tak dan korang tahu tak apa nama buah ni? Daun dia seakan rambutan jugalah ya. Daun dia seakan rambutan. Pokok batang dia agak berwarna hitam sikit ya, tapi lihat juga ya macam rambutan ni ya. Ni sebenarnya buah mertajam ya, dia punya nama ya. Di tempat lain saya pun tak tahu ya buah apa, namanya apa, tapi ni nama dia buah mertajam. Boleh dimakan ya, boleh dimakan. Rasa dia pula sedikit manis dan sedikit kelat ya. Sedikit manis, sedikit kelat ya, macam ni lah ya. Okey, ni sedikit manis dan sedikit kelat ya. Ni dia punya biji ya. Mungkin hidup lah kalau kita temai ya. Kalau di tempat saya belah Pekan Pahang, belah Hilir, saya tak pernah nampak ya buah ni, dan pokok-pokoknya saya tak pernah jumpa ya. Ni pun saya jumpa di Negeri Sembilan saja ya. Di Negeri Sembilan pokok buah ni banyak ya, yang tumbuh liar. Memang tumbuh liar, asal dia memang tumbuh liar ya. Dalam hutan ni memang banyak ya, hutan-hutan belukar lah, bukan hutan tebal. Kalau belah Hilir Pahang, Pekan Pahang tak ada. Tapi kalau belah Hulu saya tak tahulah, mungkin ada. Kalau korang jumpa buah macam ni, daun dia seakan-akan rambutan, bolehlah korang cuba petik petik makan ya. Okey guys, itu saja video untuk hari ni. Okey, terima kasih. Bye bye.